Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Nur Nadia dalam lensa TVPSS SMK Lubuk Merbau. Berita hari ini membawa kita ke kemuncak pertandingan tarian sekolah-sekolah di Malaysia. Daerah Padang Terak yang bakal berlangsung di Dewan Seri Merbau SK Lubuk Merbau dengan penuh meriah. Pertandingan tarian tradisional ini merupakan platform utama bagi mencukir bakat seni. Persembahan murid ke peringkat yang lebih tinggi. Sebanyak 8 buah sekolah telah menghantar penyertaan. Burung darat terbang tinggi hingga sebentar di kayu rendah. Ampunkan kami tegak berdiri, turunnya duduk kami bersembah. Assalamualaikum, bersama saya peserta pertandingan Tasim Padang Terak. Apakah perasaan anda nak buat persembahan sekejap lagi? Perasaan saya happy, seronok. Apakah harapan untuk persembahan sekejap lagi? Hampa rasa nak boleh menang tak? Boleh, rasa boleh. Terima kasih sebab bagi kami interview. Semoga hampa berjaya. Terima kasih. Darat terbang tinggi hingga sebentar di kayu rendah. Bersama saya Cikgu Syahila. Apa khabar Cikgu? Baik, Alhamdulillah. Apa pendapat Cikgu tentang persembahan tadi? Ya, tengok semua peserta sangat bagus. Memberi, orang kata apa, persaingan yang hebat. Dan sukar untuk mencari siapa yang menang, kan. Tapi orang kata apa, bagi peluang pada anak-anak untuk menunjukkan bakat. Terima kasih Cikgu. Tahniah diucapkan kepada semua pemenang. Sekian saja untuk kali ini. Terus menonton TV PSS SMKLM. Mencetus ilmu, penyebar inspirasi. Sekian, terima kasih.